Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pada kali ni Abang Tebu ada Satria Neo. Okay, Neo ni kita dah buat supercharge. Sebelum ni dah buat supercharge, tapi ada perubahan sikit. Daripada high com kita pergi kepada low com. Okay, sebelum ni Abang Tebu cuma banyak buat turbo charger, tapi pada kali ni owner nak suruh settlekan supercharge, buat low com dengan supercharger. Ok, so kita angkat gasket, kita angkat head ni. Lepas tu tukar dia punya piston, tukar dia punya gasket. Piston ni kita pakai piston CFE turbo. Bila nak masuk piston CFE turbo, kita kena potong dekat atas tu 1.5 mm. Lepas tu baru boleh masuk. Okay, lepas tu yang ni dah buat dah. Ni dah buat. Ni memang dah buat asal daripada bengkel sebelum ni. Memang garage yang set up kereta ni memang padu lah. Cuma owner nak tukar kepada set up low com. Nak tengok pergi macam mana. Lepas tu kita adjustkan dia punya water methanol injection kit. Okay, kita dah tutup satu, dah masuk satu. Kita pakai satu je lah. Okay, so sebelum ni 160 lebih. Kita tengok berapa horsepower lah dia punya dapat ni. Okay, so luaran dia. Okay, dia Neo R3 okay, kita dengar enjin dulu. Dengar enjin. Sebelum, siapa yang belum lagi like, share, komen ke subscribe ke, boleh. So kita tengok dia punya bunyi macam mana.
Alhamdulillah geng. Ni daripada 126 cari power. Sampailah dapat 170 horsepower. Torque dia dekat-dekat 200. Okey lah. 170 horsepower. Boost 0.5 bar. Ni boost 0.5 bar. Okey lah. Nak apa lagi? Okey, so tu saja daripada Abang Tepuk pada kali ni. Yang mana yang belum lagi like, share, komen, subscribe Turbo.com, jangan lupa subscribe Turbo.com, follow sekali. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Abu.